ialah Dr. Sharina. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Beliau sangat aktif dalam kuliah di Bilik Darjah. Namun terdapat satu kelemahan. Apakah kelemahan yang dimasukkan itu? Okey, baik semua. Untuk kursus ni, korang kena buat assignment berkumpulan. Okey, korang kena keluar dan mencari responden untuk melengkapkan senarai semak yang korang buat tu. Untuk tugasan ni 40 markah, 40%. Jadi, due date untuk assignment ni adalah minggu hadapan. Saya nak pesan yang semua kena buat tugas masing-masing supaya korang boleh cepatkan siap assignment ni, okey? Okey, madam. Semua faham? Ada apa-apa soalan? Madam, Ya? berapa orang responden yang madam nak? Awak cari dalam 20-30 orang macam tu, okey? Madam. Hani, awak main phone nak dengar tak? Saya dengar, Miss. Sekarang awak kerja masing-masing. Apa ni Miss marah orang? Dia tak tahu ke aku anak saudara dia? Farah, aku rasakan untuk tugasan ni kita kena buat betul-betul lah. Sebab banyak markah untuk tugasan ni. Lagipun exam akhir ni pun aku rasa macam susah sangat lah. Itulah, tak apa. Kita buat sama-sama, okey? Lagipun memang untuk STEM ni kita kena skor sikit, Karimah. Betul. Okey, kita sekali, okey? Tak. Korang bincang apa ni? Kita orang bincang pasal tentang tugasan ni lah yang madam nak minta nanti. Aku jenguk dengan korang je lah. Boleh. Boleh je. Tapi semua kena buat kerja, naik. Alah, korang jangan risau yang tu. Korang tak payah serius sangat. Apa ni yang madam cakap ni? Aku tak faham lah. Tadi kan Madam dah cakap, aku tak dengar ke? Aku dengar tapi aku tak faham. Madam tu cakap macam tu. Manalah aku faham. Tak apalah, nanti kita bincang, okey? Okey lah kalau macam tu. Okey. Di saat kumpulan lain sedang berbincang, manakala Hani sibuk dengan gadget dan boyfriendnya. Hani, sini sekejap boleh? Kau sekejap boleh tak? Apa dia? Okey. Memandangkan kita ada tugasan mengenai cabaran guru prasekolah dalam menghadapi isu kanak-kanak ni. Jadinya saya nak bincang pasal tugasan. Saya nak bagi tugasan. Okey, jadi untuk pengenalan saya yang akan take over dan ni. Okey, untuk yang ni Aku akan buat bahagian penutup dan kesimpulan. jadi untuk bahagian awak cuma just buat yang ini saja. Awak cuma buat isi pertama dan isi yang kedua saja. Boleh? Korang ni kecoh lah. Nanti aku buat lah. Betul ni boleh? Ya, korang tak payahlah. Okey, kalau macam tu, fine. Baik. Kalau awak boleh, malam ni siapkan dalam Words. Hantar dekat kami. Boleh? Ya, nanti aku hantar. Okey lah kalau macam tu. Weh, Apa biasa? gila weh. Rasa Hani duduk kerja saya. Risau dah ni. Itulah aku pun rasa tak sedap hati juga. Aku rasa macam was-was lah dengan dia tu. Agak-agaknya boleh percaya ke tak nanti tu? Yelah, aku tengok gaya dia memang payah weh. Itulah macam tak boleh buat kerja je tu. Kita kena cakap dengan dia lah. Tak lama dah dia nak hantar. Ya malam ni kan? Kan submit kan? Oh, esok lah. Esok. Oh, Malam esok ni kau jangan buat debat aku. Maaf. Aku risau pasal Hani tu. Hani. Oh, jom. Betul lah. Saya macam ni pun nak menyusahkan orang. Aku dah banyak kerja dah ni nak buat. Nak pergi dating lagi mesti. Hani, kau buat apa tu? Oh tak ada ni. Aku tengah plan dengan boyfriend aku nak pergi dating esok. Dating? Kerja assignment dapat ke? Assignment? Oh. Esok dah ni nak kena hantar ni. Alah tak apa. Korang submit je korang punya dulu. Tak boleh macam tu. Nanti makan kita rendah tau. Macam mana takkan kita nak nak buat bahagian kau pula? Korang ni bising lah. Tak ada apa lah. Korang submit je lah dulu. Ini makan kumpulan tau. Kalau makan sendiri aku tak kisah. Ni je just bukannya seorang. Semua tau, semua. Jangan menyusahkan orang boleh? Alah korang relax sikit boleh tak? Nak relax-relax pula dah dia ni. Aku yang relax ni esok dah nak kena Jangan hantar. mengadu dekat doktor, okey? Test ni semua okey lah. Tak ada masalah lah. Dah ikut kau lah. Mana lah aku layan. Pastikan malam ni siap tau. Kecoh. Susah lah. Apa benda ni? Weh, Hani kau kat sini rupanya. Kau nak keluar lepak tak dengan aku malam ni? Tak boleh lah weh. Kumpulan aku dah bising ni. Aku tak buat kerja.
Alah, lek lah. Kau kan ada kabel. Kau cucuk je. Kau. Jom lah. Bijak lah kau. Jom. Malas aku. Aku pun tak ada kuasa nak buat semua benda ni. Korang tahu tak? Bulan aku ni orang menekan-nekannya. Stres aku. Aku kan? Aku ingat bukannya aku tak buat langsung kerja. Aku buat lah juga. Ini dia menekan-nekan aku. Cakap banyak assignment lah benda. Perempuan aku okey je sebab orang macam kerjasama ya. Macam kau buat hal kau, aku buat hal aku juga. Tapi apa? Untung lah korang. Kumpulan aku siap menekan-nekan je. Stres lah. Nampak tak? Ya, diorang tu sibuk je menekan-nekan. Esok lah assignment. Apa benda? Ingat aku ni tak buat kerja sangat ke? Sekarang ni jangan lepak. Order lah. Aku tak nak order. Jom kita order. Hani, kamu ada kat dalam ke? Ada rupanya kamu kat dalam. Dapat tak ada lagi ibu panggil kamu buat je. Ibu ni suka membebel lah. Ni penat lah ibu. Kenapa pula ni kamu penat? Yelah balik-balik ibu asyik membebel. Tu assignment kamu tu macam mana ceritanya? Hari tu kamu bagi tahu ibu assignment banyak lagi tak siap. Saya malam ni kawan Hani yang buat. Sebab Hani tak sempat lah ibu. Hani selalu ada meeting satu hari setiap malam. Hani penat lah. Ibu boleh tolong Hani tak? Tolong apa? Ibu tolonglah pujuk Aunty Rina naikkan markah Hani. Lagipun Aunty Rina yang ajar subjek tu. Aunty Rina Hani takutlah markah Mak Hani rendah sebab yelah dah lah subjek ni susah. Macam mana kalau Hani tak dapat skor? Nanti pandai-pandai lah ibu pujuk Aunty Rina kamu. Kamu jangan risau, okey? Boleh ke ibu? Boleh. Iya. Okey, kejap. Kamu tunggu sini kejap Tunggu. Ni, nanti kamu bagi dekat Aunty Rina kamu tanda penghargaan. Tahu? Okay. Tapi nanti ibu mesej tau Aunty Rina. Ya, nanti ibu mesej lah Aunty Rina. Kamu jangan risau. Okay, terima kasih ibu. Sama dah. Pergi keluar makan. Nanti bising ayah kamu nanti. Aku sakit kepala lah. Macam mana nak kena bagi tahu ke tak tak boleh jadi ni. Aku kena tolak anak aku. Kesian pula nanti dia kan. Tapi aku dah bagi duit dah dekat Rina. Siapa je tak nak duit kan? Tak boleh jadi ni. Okay, dah. Aku dah check dah dia. Aku akan pastikan dia tolong anak aku juga. Laptop dah ada semua. Siapa pula mesej ni? Kak, tolong Hani. Kak, pasal Hani tu tak apalah. Rina bolehlah tolong. Tapi jangan bagi pecah tembelang tau. Sebab macam ni kan tak elok. Tapi Hani anak saudara saya juga. Kak jangan cakap kat siapa-siapa tau. Tak apa, Kak jangan risau. Saya tolong. Okay? Lambat ni. Ya, masuk. Assalamualaikum. Ya. Kenapa ni datang? Aunty busy ke? Adalah kita tengah check assignment ni. Kenapa? Tak adalah. Semalam hanya dia jumpa Mama. Mama dia datang sini. Kenapa? Kenapa mama kamu? Tak ada. Mama saja je datang melawat nak jumpa Aunty. Tapi tak sempat Mama cakap. Mama busy. Habis tu kamu okey ke? Okey je setakat ni. Assignment pun kita orang tak buat lagi. Oh, ya ke? Kenapa? Grup korang okey ke? Grup kita orang okey je. Okey. Aunty? Apa ni?
Apa ni? Tu Mama cakap saja tanda penghargaan. Oh. Mama kamu ada message yang pernah cakap pasal assignment kamu. Boleh ke ambil ke orang Hani? Yelah, kamu kan anak saudara aunty. So, okey je. Betul nanti? Ya. Betul? Terima kasih. Tapi pasal ni, kamu jangan cerita dekat kawan-kawan tau. Tak, mestilah Hani tak cerita. Kenapa Hani nak cerita pula? Diam-diam je, okey? Okey. Okey semua, hari ni saya ada berita gembira untuk kamu semua. Markah assignment saya dah keluarkan. Jadi, saya nak ucapkan tahniah sebab semua memuaskan hati saya lah markah. Tapi yang paling tinggi, markah yang paling tinggi saya ucapkan tahniah kepada Hani. Apa? Macam mana dia boleh dapat markah tinggi? Mustahil. Sedangkan kita orang yang buat kerja, dia tak buat kerja pun. Maafkan saya Dr. Rina, benda ni tak adil. Saya pun nampak Farah dengan Aina yang buat kerja semua. Apa yang korang bising-bising ni? Tak payahlah besar-besarkan. Dia kecil je pun. Saya kan dah cakap, kalau ada masalah group apa semua, jumpa saya. Ni dah keluar result orang nak cakap. Entahlah korang ni. Miss, dia tak buat kerja langsung, Miss. Saya buat kerja Apa yang awak buat? Dah bagi tugas pun awak tak jalan. Tak ada, saya memang buat. Miss pun nampak saya buat kerja. Miss tak ada dalam grup kita je ada. Okey, Kalau nampak dah. Kesan. Saya rasa korang pergi bergaduh dekat lain. Miss tak adil lah, Miss. Pasal markah tu nanti saya cek balik. Hani nanti pergi bilik saya, okey? Miss, tak ada Miss. Kami yang buat siang malam kerja ni, Miss. Lepas tu Hani dapat buat kerja ni. Okey, tadi saya cakap apa? Jumpa saya dekat bilik saya kan, Hani kan. Saya cek balik ke markah. Korang pergilah gaduh, saya ada kelas lain lah. Malas lah saya nak dengar semua ni. Kau tak pernah lebih lah. Kau tahu kalau aku kenapa bukan? Tak, pelik lah. Kalau lebih dia bagi tahu nak kan? Aku sumpah tak puas hati tau dengan dia. Geram tengok dia tadi lagi. Jomlah kita pergi jumpa dia. Hani, tutup telefon kau sekarang? Tak apa masalah kau. Aku nak bincang pasal markah assignment kita tu. Macam mana kau boleh jadi tinggi daripada kita orang? Aku tak puas hati lagi. Apa yang kau tak puas hati lagi ni? Tanya dia. Kenapa buat kerja tapi kau tak buat apa-apa? Apa yang kau tak boleh terima sangat ni? Bukan tak boleh terima sekarang ni. Tapi engkau punya markah tu lebih tinggi daripada kita orang. Kau tahu tak? Masalahnya doktor sendiri pun tak bagi tahu kan? Apa yang mesti nama ni? Tak hati lah. Apa ni? Tak payah. Apa masalah korang ni? Bising-bising. Saya mengajar kat sekolah dengar tau satu-satu suara korang. Apa masalah korang? Akak duduk dulu lah. Masalah dia orang ni saya boleh settle. Tak boleh lah. Saya dah dengar daripada dia orang sendiri. Apa masalah korang? Cuba cerita kat saya apa? Prof, maafkan saya Prof. Kami ini menuntut keadilan saja. Kerana ada seorang pelajar yang tak buat kerja tapi markah dia tinggi daripada kami. Betul tu Prof. Kami rasa kami punya usaha lagi tak berbaloi. Dia pun melibatkan integriti pesara sendiri juga. Apa? Dr. Dina, betul ke ni? Aduh, akak, saya boleh terangkan lah, saya boleh explain. Cuba terangkan macam mana? Ya, saya tak adil. Tapi saya terpengaruh dengan sebab Hani kan anak saudara saya. Kenapa boleh jadi macam ni? Saya terlalu ikutkan emosi sebab dia kan keluarga saya. Jadi saya tak ada kat situ. Akak janganlah besarkan, please. Ini kena profesional. Awak kan doktor, awak dalam organisasi kena profesional. Dr. Rina, awak ni adalah salah guna kuasa. Dalam integriti, dalam pendidikan institusi, awak kena ada integriti. Faham? Ya, saya faham. Bro, saya minta maaf bro. Saya kali ni, ya Allah, saya betul-betul bro. Saya kalau saya akan gagal proses ni. Kes ini akan disiasat. Tindakan sewajarnya akan diambil. Markah tu akan dikirim semula, okey? Prof, jangan buang saya, Prof. Sudah. Prof, terima kasih, Prof. Terima kasih. Tak apa. Tindakan akan diambil, okey? Terima kasih. Awak korang sabar je, okey? Terima kasih, Prof.
Macam-macam lah baca sekarang ni. Tapi kan, betul ke Dr. Lina buat macam tu tak boleh fikir lah. 1 week later. Hai, aku dah laporkan dekat pihak atasan kes Dr. Lina tadi. Dia orang minta aku handlekan kes tu. Mungkin aku report dekat PRM terus lah supaya kes ni tak akan berlaku lagi dekat MC kan. Assalamualaikum, Puan. Ya? Puan nama Syarina binti Osman ke? Ya, saya. Kami dari SPRM, kamu telah disyaki dalam menerima rasuah dan kecaman. Saya ada kelas. Saya Tak apa, mari ikut ke balai. Kita di balai ya, Macam Puan. bilang. Mari kita. Saya tak salah tu. Di sebelah saya terdapatnya tayar motor dan sekiranya terdapat golongan yang memberi anda rasuah, anda perlu sebut tayar. Kesimpulannya, jauhilah rasuah, dekat kepada Allah.